Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nadia May ataupun Nadia Mansur, merupakan mental health first aider anda. Hari ini saya nak bawa satu perspektif berkenaan dengan insight. Menarik kan? Selalunya orang selalu cakap, kita kena ada insight, kita kena ada insight. Tapi pernah tak korang terfikir apa tu insight sebenarnya? Kan, dan kenapa dia penting sangat? Dan kenapa orang kata kita perlu tambahkan insight? Menarik kan? Okay, so kita pergi satu-satu. Okay, so saya dapat definisi daripada perspektif Kamus Dewan lah. Okay, so kalau Kamus Dewan Pustaka, dia kata insight ni adalah pemahaman mendalam, firasat dan kefahaman yang jelas. Kita macam, apa tu so itu secara am lah kan. So hari ni saya nak bicara tentang perspektif mental health. So insight dalam mental health, macam mana kan? So kita ambil beberapa rujukan daripada pakar. Yang pertama adalah daripada perspektif psikologi klinikal, American Psychological Association, APA, the Dictionary of Psychology, mendefinisikan insight sebagai kesedaran mendalam seseorang tentang pemikiran, emosi dan juga tingkah laku dirinya sendiri. Menarik kan? So kalau daripada perspektif humanistic psychology, Carl Rogers, dia pula mengatakan insight dilihat sebagai kesedaran diri yang membawa kepada perubahan dan pertumbuhan peribadi, self growth. Okey, kemudian melalui psikoanalisis pula daripada pakarnya, salah satunya adalah Sigmund Freud. Dia mengatakan insight sebagai pemahaman yang tidak sedar, unconscious, yang tiba-tiba tentang konflik, dalaman atau corak tingkah laku. So ada juga buku-buku asas-asas psikologi, dia ada kaitkan tentang self awareness, clarity of understanding ataupun ability to recognize causes behind emotions and behavior, keupayaan mengenal punca. Okay, so bila kita combinekan semuanya tu, sebenarnya insight ni dia merupakan satu pemahaman yang mendalam dan jelas, terutamanya tentang diri kita sendiri. Dan bila kita tahu tu, kita akan tahu punca, makna, sebabnya, sebab asbab musabab, corak diri kita yang berlaku kepada diri kita kan. So dia akan lebih jelas. Dan kenapa insight ni sangat orang macam war-warkan dia, sangat kepentingan dia tu kan. Selain macam kita tahu kenapa kita rasa tu, apa yang dirasai itu, ataupun bagaimana pemikiran dan kita punya tingkah laku tu boleh efek kita punya well-being, dia sebenarnya memberikan kita clarity kepada mind dan emosi kita. So bila ada clarity tu, baru kita akan macam ini yang kita tahu, inilah sign bila aku stres, sign bila aku ada anxiety, sign bila aku rasa sedih, sign bila aku nak depress, sign bila aku ada burnout. Dan kita takkan mampu untuk ignorekan dia lagi, ataupun kita akan boleh detect, okey, aku dah macam ni, aku dah macam ni. Penting sebenarnya, sebab dari kecil sepatutnya kita dah boleh figure out sebenarnya emosi kita apa. Tapi of course tak semua orang fortunate, ataupun tak semua ibu bapa juga ada insight begitu. So sangat penting untuk kita acquire benda tu sendiri. Okey, dan kemudiannya adalah memahami root of the cause. Dia kadang-kadang bila kita ada pelbagai experience dalam kehidupan, pelbagai pressure ataupun pelbagai trauma ataupun bermacam-macam jenis dan bentuk daily habits kita, kadang-kadang kita akan perasan emosi tu datang daripada ruangan-ruangan tu. Contohnya kalau kita ada childhood trauma, kita akan ada certain pattern yang membolehkan kita contohnya tak dapat berfikir dengan secara matang, ataupun kita kata kita banyak self-blaming ke sebagainya kan, ataupun selalu dibuli, so kita self-confidence tu rendah dan sebagainya kan. So bila kita tahu root of the cause diri kita, barulah kita tahu okey, sebenarnya apa yang membolehkan aku untuk thriving ke depan. Adakah aku perlu jumpa terapis? Adakah aku perlu jumpa psikologis? Adakah aku perlu pergi dapat rawatan? Adakah tak perlu? Adakah aku perlu ubah daily habit aku dan sebagainya kan. So benda tu bila kita tahu root of the cause tu lah, kemudiannya kita akan tahu juga, okey, bila kita dah faham root of the cause tu, baru kita tahu, kita faham diri kita sekarang, kita akan
choose healthy coping strategy, ataupun kita akan refer kepada Prof V bagaimana untuk kita dapatkan healthy coping strategy tu. Dan kemudian kita tahu juga nak set boundaries dan bila masa untuk dapatkan bantuan. Itu sangat penting sebab bantuan tu merupakan salah satu kekuatan yang besar. Tak semua orang mampu untuk pergi dapat bantuan dan tak semua orang berani untuk dapatkan bantuan. So bagaimana kita nak memberanikan diri tu dengan ada insight ni. Kemudiannya at the same time, bila kita dah dapat healthy coping strategy sebagainya, of course lah apa yang menjadi kepada diri kita adalah personal growth. Kita boleh break the old trauma, break the old patterns, kita boleh heal, kita boleh buat keputusan yang lebih baik untuk mengarahkan hidup kita ke arah kesihatan yang lebih baik dan sebagainya kan. Kita boleh tahu bagaimana untuk break the stigma tanpa kita menjadi anak yang durhaka contohnya kan. Kita boleh tahu bagaimana nak set boundaries dengan pasangan kita tanpa mencederakan perasaan masing-masing, tanpa insulting masing-masing. Kita tahu bagaimana untuk navigate kehidupan dengan kawan-kawan yang toksik, ruangan kerja yang toksik dan sebagainya. So bila jadi macam tu, of course lah bila bila ada personal growth tu, kita akan lebih orang kata thriving dalam kehidupan kan, sebab kita ada personal growth. Dan kemudiannya of course secara tak langsung dia akan juga membolehkan kita memperbaiki hubungan-hubungan sekeliling kita, sama ada hubungan dengan diri kita sendiri, hubungan dengan parents, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan kawan-kawan dan sebagainya. So sebab tu insight tu dia merupakan salah satu skill. Acquiring an insight ataupun acquiring insights tu adalah penting. Dan insight tu dia boleh datang dalam pelbagai bentuk. Dia boleh datang dalam bentuk talk, dia boleh datang dalam bentuk kita mendapatkan bantuan, bersembang dengan psikologis, bersembang dengan counselors, mendapatkan rawatan terapi. So membaca buku, figuring out, kita apply kan apa-apa yang kita dah dapat kebaikan tu kan. So benda-benda tu dia akan membantu kita untuk thriving dalam kehidupan. Dan sebagai seorang Muslim, saya rasa penting, sangat-sangat penting, macam mana pun insight yang ada dekat dunia ni yang dikupas oleh westerners ataupun filosofi pakar-pakar yang di luar daripada kelompok Muslim, kita tak boleh lari daripada untuk dapat insight dalam perspektif Islam tu. Sebab kalau sebagai seorang Muslim kita akan rasa macam tak cukup sebenarnya. There's something missing link. Itu yang dikatakan juga oleh dan disetujui juga oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menulis buku Jadi Hayatak ataupun dalam bahasa Melayunya Perbaharui Hidupmu. So buku ni saya sangat suka sebab dia mencerminkan bagaimana sebenarnya tak salah semua ilmu-ilmu yang ada kat dunia ni. Sebab ada hadis Nabi yang saya pernah dengar, lebih kurang begini, dia punya isinya adalah mengatakan bahawa hikmah itu adalah semua milik Islam sebenarnya. Maksudnya hikmah kebaikan-kebaikan yang ada kat dunia ni kan, sama ada bentuk ilmu dan sebagainya, dia menjuruskan kita untuk lebih dekat dengan Islam sebenarnya, sebab dia akan membawa kita dekat kepada Tuhan kita kan. So bagaimana untuk kita linkkan everything tu dengan perspektif Islam lah. Of course lah benda tu dia perlukan skill, tapi dalam buku ni salah satu buku yang membicarakan tentang hal tu. Buku ni dia based on daripada buku Dale Carnegie yang bertajuk Stop Worrying and Living Life. So dia lebih kepada macam buku tu dia membicarakan berkenaan dengan bagaimana untuk kita tak terlampau risau dengan perkara yang bukan dalam kawalan kita, perkara future ataupun perkara yang bukan pun milik kita. So banyak perspektif yang dia kupaskan, dan saya personally salah satu topik yang saya rasa sangat menarik adalah bila dia berbicara berkenaan dengan jangan menangisi masa lalu. Kan bagaimana untuk kita move forward, bagaimana untuk kita move forward daripada trauma, bagaimana untuk kita move forward bila ada orang yang backstab kita contohnya, ataupun ada ujian-ujian yang menekan kita kan. So itu antara perspektif yang dibawa oleh buku Jadi Hayatak. Dia ada dalam, saya tak ingat, lebih daripada 10 lah pastinya perspektif dalam kehidupan yang kita perlu dapat. Tapi ini semua perspektif yang asas untuk kita stop worry tentang kehidupan kita dan hidup pada masa sekarang. Okay, so tu buku yang pertama. Buku yang kedua pula adalah berkenaan dengan
success mindset, psychology of success. Bunyi dia kebanyakan orang bisnes suka guna buku ni, tapi bila dah baca buku Carol S. Dweck ni from cover to cover, saya back to differ. Dia mungkin memang salah satu topik dia tentang bisnes, tapi sebenarnya dia lebih kepada personal ataupun individual tu sebenarnya. Dia lebih kepada macam dia kupas bagaimana untuk kita jadi a better person in relationship. Sebab dia menekankan berkenaan yang bahawa semua manusia ni, despite of talent, despite of character, kita ni kalau put effort, kita mampu untuk grow lebih daripada apa yang kita ada sekarang. Dan itu juga yang Allah janjikan kan. Kalau kita baca hadis logam, khiyaruhu fi jahiliyah, khiyaruhu fi Islam. Terbaiknya kita sewaktu jahiliyah, terbaiknya kita waktu kita menjadi seorang Muslim, idza faqahu. Kalau kita faham lah kan. So faham apa? Ini antara ruangan kefahamannya. Maksudnya kita kena faham bahawa manusia ni Allah jadikan, dia bukannya stagnan. Memang Allah akan choose kita, oh kau ada kelebihan ni, kau ada kelebihan ni. Tapi kalau kita nak satu benda, kita ada satu persamaan antara semua manusia. Kita boleh put effort. Everybody can put effort. Tak kisahlah macam mana kebolehan kita pun kan lah. Saya ingat lagi ada satu dekat Britain's Got Talent, ada seorang Britain Got Talent ataupun American Got Talent, ada seorang adik ni, dia merupakan seorang yang autistik, buta. Tapi bila dia masuk dalam Got Talent tu, dia menjadi pemenang dalam Got Talent despite of kekurangan diri dia. Tapi nak katakan dia thrive on macam, ataupun ibu bapa dia thrive untuk polish dia punya skill apa yang dia boleh buat. Itu sebenarnya adalah growth mindset. Dan fixed mindset, dia akan macam aku memanglah macam ni, aku memanglah tak pandai. Kalau tak pandai belajarlah kan. Kalau tak boleh buatlah. Melainkan kalau kita ada kekangan yang betul-betul memang tak membolehkan kita buat. Tapi selain daripada tu, contohnya kekangan tak bolehkan kita buat tu, maksud saya macam kekurangan tertentulah kan. Macam sakit ke dan sebagainya kan. Tapi poinnya, secara normalnya kita boleh berusaha macam tu. Secara amnya kita boleh berusaha. Siapa-siapa pun, regardless of background dan karakter dan juga kebolehan masing-masing lah kan, insyaAllah. Okey, so tu alat kedua ataupun kita kata insight kedua yang kita boleh dapat. Dan yang ketiga, saya sangat suka baca buku Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Arifi ni. Dia kupas daripada buku Dale Carnegie juga, How to Influence Friends and People. Sebab dikata kadang-kadang yang dikupaskan oleh Dale Carnegie tu sama juga seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali tu, dia kata dah bagus, cuma dari segi perspektif akhlak Muslim dia kurang tepat. So dia ambil base daripada buku Dale Carnegie tu khas untuk Muslim dan juga non-Muslim lah, kalau yang nak baca pun boleh. Dia mengupas tentang perspektif Islam lah, bagaimana akhlak yang sepatutnya, bagaimana apa yang kita buat bila bergaul dengan manusia, apakah yang menyebabkan kita akan lebih mudah influence orang kan, lebih mudah untuk memekarkan hubungan sesama manusia. So saya rasa ini sangat penting. Nak lagi kita orang Malaysia merupakan manusia yang sangat berkomuniti kan, culture group ataupun kita kata a nation yang sangat mengutamakan kejiranan kan, perpaduan. So buku ni antara yang boleh thrive kita dari segi coping strategi, dari segi healthy boundaries, dari segi akhlak yang sepatutnya kita buat tanpa menjejaskan masalah kesihatan mental kita sendiri. Okey, so itu dulu kiranya 3 buku ni saya sangat suggest. Kalau korang nak beli, silalah beli di mana-mana ruangan yang korang boleh dapat. So korang boleh cari buku ni, boleh memulakan pembacaan untuk dapatkan insight yang lebih mendalam dalam kehidupan. Dan insyaAllah kalau ada lagi buku-buku yang saya boleh sharekan, saya akan sharekan dalam sesi yang seterusnya lah, insyaAllah. So, Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa like, follow dan subscribe. Bye.